Penipu dengan cara baru pula reh. Tu maklumat ni saya ambil daripada page Tamrut Cyber, dia post naik lagu ni. Tu dia kata suruh beringat penipu mari dengan cara hajak kecek untuk nak promote SIM card reh. Tu banyaklah alasan dia tu. Kadang-kadang kita duk temu post dalam Facebook diri reh siapa dia Soncai yang Mirai Daisem tu. Atau ya hatta dalam chat mari kita reh. Tiba-tiba mari ding chat kita ni Soncai yang Mirai Daisem mai tu dengan alasan kata dia ni jadi naina bare ada SIM card ada reh. Kita tak kena setok bare wak kerja le umuh tak kena tubik luar. Tu hok ning boleh dah lah hati le kata jadi penipu ke lagu mano ni. Lepas tu mari kita tengok reh kelakuan dia atau pertikam dia. Apabila kita kecek dengan dia tu reh, dia pun nak kecek ti senit dengan kita, nak kita ni harap pair dengan dia. Apabila dia rasa kata kita ni ada harap pair dengan dia walaupun tak banyak pun reh, dia mula senda SIM card reh, SIM card with kita. Sebab saya ayat saat ni itulah kata dia ni jadi naina kerana SIM card do wak rumah asal molek tu dia tak kena wak tubik luar. Pada kita ni rajin post naik yo. Tu lepas pada tu dia nak hajak kita ni masuk dalam live. Jadi saing dengan dia dalam live reh. Panggil atau kapdak parakit reh. Dia suruh kita buat parakit hak dia tu reh. Atau dia suruh kita own duit gid dia reh. Contoh kata own gid dia 500 kok. Dia hatta klik mari mula-mula 1000 kok. Laba 500 kok reh. Own gid 500 hatta klik kita 1000 laba 500 kok. Kali yang kedua pun lagu tu juga. Tu dia buat lagu tu, buat kita tu harap atas dia. Apabila dia nampak kita harap harap lebih dari dia ni, tu hak ni panggil kata my date hak dia. Dia hatta panggil kata pen turakit. Pen turakit hak dia ni hatta mari suruh kita long tun. Tu dia. Moga kita own gid dia own klik ada laba kita tu wasa caya reh. Tiba-tiba turun turakit dengan dia, long tun dengan dia. Bukanlah murah-murah, banyak ke pen men lah. Turakit hak dia tu hak kita nak own gid dia. Lepas pada tu lah barulah dia lipat tekak kita. Tu dia. Lepas tu kita boleh gapo atik. Satunya kita habis panggil tembok tu Yang kedua komun suan tua kita tu cak rualai dia boleh jadi ambil komun suan tua kita boleh. Yang tiga kena tipu suruh buat dengan peri-peri. Tu dia. Saya rasa ada pedah lah video ni. Kalau siapa dia rasa ada pedah seperti saya ni, tolong share sebar untuk saudara kita lepas daripada penipu benda-benda lagu ni. Tak kira lah semua dengan penipu dengan cara baik mana pun lepas semua. Okey wassalam.